Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Bual Bicara Topik Tanah. Bertemu kembali kita dalam program Bual Bicara Topik Tanah JKPTG pada kali ini. Pada kali ini, kita akan membicarakan topik tanah yang bertajuk Kegagalan Pengeluaran Hak Milik Sambungan, implikasi dan cadangan penyelesaian yang akan disampaikan oleh panel kita pada hari ini. Saya Nur Haslinda binti Ahmad dari Unit Petugas Khas selaku moderator anda pada hari ini. Sebelum kita memulakan Bual Bicara Topik Tanah kali ini, izinkan saya perkenalkan dahulu panel kita iaitu Puan Cik Nolaili binti Ismail. Selamat datang dan apa khabar Puan? Terima kasih, sihat Alhamdulillah. Puan Cik Nolaili merupakan penolong pengarah dari JKPTG Terengganu. Beliau berpengalaman selama hampir 18 tahun dalam urusan pengambilan tanah. Sudah tentunya kita dapat melihat di sini berdasarkan pengalaman panel kita pada kali ini, sudah tentunya topik kita pada hari ini dapat dikupas dengan terperinci dan dapat memberi pencerahan kepada para penonton di luar sana. Tanpa kita melengahkan masa, kita teruskan bual bicara topik tanah kita pada hari ini. Jadi, sebagai seorang yang agak lama dalam bidang ini, bagaimana Puan melihat isu ini memberi kesan terhadap proses pengambilan tanah? Okey, terima kasih Puan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memilih saya untuk menjadi panel pada hari ini. Okey, berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, saya percaya isu ini tidak tertumpu kepada sesuatu negeri sahaja, tapi ini adalah isu yang menyeluruh dan berlanjutan sejak sekian lama. Kalau kita lihat proses hak milik sambungan ini tidak diteruskan dalam proses pengambilan tanah, sebab biasanya bila kita lihat dalam proses pengambilan tanah itu sendiri, kebanyakannya terhenti apabila proses pengeluaran borangkir sahaja. Bila borangkir kita keluarkan, borangkir berkenaan kita hantar kepada pejabat tanah untuk di-endorse. Dan tapi ada kes-kes tertentu pejabat tanah tidak endorse. Jadi bila berlaku keadaan ini, seolah-olah pengambilan tanah itu tidak selesai. Jadi di situ sedangkan benda perkara penyelesaian sehingga hak milik sambungan ni adalah satu tanggungjawab statutory kita. Ada termaktub dalam Akta Pengambilan Tanah bahawa kita perlu meneruskan ke hak milik sambungan bila melibatkan pengambilan sebahagian lot. Jadi sebelum ni biasanya kita melihat semasa semakan awal pengambilan tanah sendiri pun, kita melihat di carian rasmi terdapat endosan borangkir, bukan satu, bukan dua, yang menunjukkan bahawa hak milik sambungan tidak dibuat dalam masa yang sepatutnya. Jadi kita di sini cuba mengupas apa yang sebenarnya menyebabkan berlaku kegagalan. Saya tak menyebut kegagalan di sini sebab dia memakan masa yang terlalu lama, melebihi tempoh 5 tahun. Jadi saya rasa ini bukanlah lagi kelewatan tapi kegagalan kerana tidak diambil tindakan dalam masa yang sewajarnya. Jadi ini sebenarnya yang menyebabkan satu proses pengambilan itu tidak selesailah bagi saya. Okay. Puan, sebagai seorang yang berpengalaman dalam bidang ini, apakah faktor-faktor yang menyebabkan hak milik sambungan tidak dibuat? Okey, kita faham hak milik sambungan ni berlaku bila pengambilan sebahagian. Okey, bila pengambilan sebahagian, pengeluaran borangkir prosesnya. Okey, dan endosan.
di peringkat JKPTG, bila pengambilan dibuat oleh pihak JKPTG, kita akan mohon permohonan ukur kepada pihak JUPEM. Dan kebanyakan yang berlaku PA-nya keluar. Okey, kita ada menerima salinan PA daripada pihak JUPEM. Tapi di peringkat JKPTG sendiri, kesukaran bagi kita untuk mengetahui sejauh mana proses pengeluaran hak milik sambungan itu dibuat di pihak pentadbiran tanah daerah lah. Okey. Saya nampak di situ adalah jurangnya proses semakan itu tidak berlaku. Proses semakan itu tidak berlaku lah. Dan yang kita lihat juga bila berlaku pertukaran pegawai pun kadang ini adalah satu faktor lah. Bila penolong pegawai tanah bertukar, jadi step tu terhenti di situ dan tidak disambung dan terlepas pandang sehingga memakan masa bertahun-tahun. Sehinggalah disedari semula apabila ada pengambilan baru. Jadi malang bertimpa-timpa lah bagi pemilik tanah berkenaan. Okey, seterusnya pada saya isunya juga adalah disebabkan oleh kekangan peruntukan lah. Kita faham bila kebanyakan agensi pemohon pengambilan tanah ini tidak menyediakan peruntukan yang mencukupi. Betul. Sehingga pengeluaran hak milik sambungan. Jadi apabila proses seterusnya tu perlu kepada permohonan peruntukan baru dan menyebabkan proses ini jadi panjang dan kadang-kadang dia terputus. Di situlah saya melihat ruang-ruang yang kita perlu perbetulkan di masa hadapan lah. Okey, kita ke soalan seterusnya. Apakah implikasi yang akan dihadapi sekiranya hak milik sambungan tidak dibuat atau lewat dibuat, Puan? Okey. Sebab kita faham bila melibatkan tanah, pemilik tanah ni dia ada banyak macam-macam urusan yang boleh dibuat di atas tanah mereka lah, untuk membuat pembangunan dan jual beli. Jadi bila berlakunya kelewatan ini atau kegagalan daripada milik sambungan ini tidak dikeluarkan, kemungkinan berlakunya fraud. Kalaulah pengambilan itu di-endorse, mungkinlah selamat lagi kita. Tapi kalau langsung tidak ada endosan borangkir di situ, kemungkinan fraud itu ruangnya terlalu besar. Dan terdapat juga keadaan di mana bila permohonan pemajuan tanah dibuat oleh pemilik tanah, pentadbir tanah menolak permohonan berkenaan dengan alasan ada urusan yang belum diselesaikan. Jadi sedangkan di situ kita melihat pengeluaran hak milik sambungan itu sebenarnya tanggungjawab pihak pentadbir tanah. Jadi keadaan ini merugikan dan juga menyusahkan kepada pemilik tanah. Dan juga sekiranya hak milik sambungan ini tidak dibuat, pelarasan cukai pun kemungkinan tidak dibuat. Jadi dan pemilik masih lagi memegang hak milik lama. Dan saya melihat beberapa kes saman daripada pemilik tanah yang mana disebabkan oleh kegagalan, kecuaian, sama ada kecuaian di pihak JKPTG sendiri ataupun di pihak pentadbiran tanah, menyebabkan kerajaan kerugian. Dan bila kita melihat penghakiman oleh Yang Arif, di situ disebutkan bahawa perkara ini, saman ini berlaku disebabkan oleh kegagalan pihak pentadbiran tanah melaksanakan tanggungjawab statutory, tidak membuat urusan apa yang sepatutnya merujuk kepada Seksyen 25 sehingga 26 Akta Pengambilan Tanah itu sendiri. Dan keadaan ini sebenarnya bukan jangka masa pendek, sebab saya melihat satu kes pengambilan tanah yang sama yang dibuat oleh Muhammad Azwan bin Abdul Kadir lawan JKPTG Kelantan.
Pengambilan asal dibuat tahun 78. Dan kalau kita baca penghujahan dan sebagainya, di situ kita melihat daripada tahun 78 dan kemudian ada PA yang dikeluarkan pada tahun 2004. Satu jangka masa yang terlalu lama. Dan di sini pula plaintiff membuat saman kerana pada masa dia buat belian itu pada tahun 2019 tiada apa-apa catatan pun di dalam hak milik. Jadi dia masih beranggapan bahawa keluasan tanahnya masih besar. Tapi bila dia mahu membuat pembangunan tanah, sebahagian besar tanahnya adalah jalan. Jadi di situ kita melihat berlaku kelompongan dalam pengurusan tanah. Dan saya percaya sebagaimana sebagaimana penghakiman daripada Yang Arif, berlakunya kegagalan dari segi pentadbiran tanah untuk meneruskan apa yang tertulis, apa yang termaktub di dalam Akta Pengambilan Tanah 1960 itu. Okey, pada pandangan Puan, apakah langkah penambahbaikan atau cadangan penyelesaian bagi isu ini? Dari segi saya berpandangan, isu kelewatan atau kegagalan ini boleh diselesaikan dengan kerjasama utuh di antara JKPTG sendiri dengan pentadbiran tanah. Kita percaya hubungan baik yang terjalin selama ini boleh kita perkasakan lagi dengan mewujudkan satu pasukan petugas khas untuk menyemak balik projek-projek terdahulu yang tidak dibuat hak milik sambungan. Dan kita boleh melihat di situ takat mana kelompongannya, dan kita boleh menyediakan satu SOP khas bagi menyelesaikan tunggakan kepada penyelesaian hak milik sambungan inilah. Dan untuk mengeluarkan satu hak milik sambungan ini, kita juga ada mempunyai hubungan akan melibatkan agensi lain termasuk JUPEM dan sebagainya. Tapi untuk melakukan menyelesaikan ini, satu kesepakatan lah, kita boleh panggil kesepakatan di antara pihak JKPTG, pihak pentadbir tanah dan juga pihak JUPEM sendiri untuk menyelesaikan pengeluaran hak milik sambungan ini dalam satu jangka masa yang boleh dikira sesuai, sama ada dalam masa 2 tahun ataupun lebih sedikit. Dan saya percaya salah satu cara yang kita boleh gunakan untuk pengeluaran hak milik sambungan ini adalah memasukkan clause ataupun peruntukan khas dalam setiap permohonan pengambilan tanah itu sehingga kepada pengeluaran hak milik sambungan. Sebab sekarang ini peruntukan pembangunan dan pengambilan tanah kita lihat kebanyakannya sehingga pengeluaran borangkir sahaja, dan kos yang diperuntukkan untuk projek berkenaan sehingga untuk juruku itu sehingga penandaan sebelum siasatan sahaja. Jadi saya rasa kita boleh memasukkan benda ni sebagai supaya juruku tanah blessing boleh mengambil peluang membantu kerajaan untuk sama-sama memberi hak kepada pemilik tanah supaya tidak ternafi hak pemilik tanah yang terlalu lama ini. Saya rasa kita perlu memandang serius kepada perkara inilah. Okey. Kesimpulannya, pada pandangan Puan, apakah isu ini boleh diselesaikan? Okey. Isu ini pada saya satu isu yang boleh diselesaikan dan perlu diselesaikan kerana perkara ini adalah mandatory. Di dalam akta pun disebut, bukan
perkara yang boleh dipandang mudah lah. Jadi pihak JKPTG sendiri, sebagaimana saya sebutkan tadi, perlu tetapkan satu SOP khusus untuk menyelesaikan tunggakan penyelesaian hak milik sambungan ini. Kalau boleh, kita kaedah yang saya rasa boleh dibuat, sebab kita apa-apa proses pengambilan itu diwartakan. Jadi bukanlah satu keadaan yang sukar untuk kita menyemak mana-mana tanah yang telah terlibat pengambilan dan tidak selesai sehingga pengeluaran hak milik sambungan. Kita boleh merujuk kepada Warta Seksyen 8 berkenaan dan kita boleh sediakan satu senarai semak untuk setakat sehingga proses mana proses pengambilan itu terhenti. Dan sebagaimana saya sebutkan tadi juga, proses ini perlukan kerjasama yang padu dan jitu di antara JKPTG, agensi pemohon pengambilan tanah dan juga pentadbiran tanah itu sendiri. Sebab kita faham proses pengeluaran hak milik sambungan ini juga memerlukan satu kos yang agak besar lah, disebab pengambilan tanah berlaku setiap masa. Dan proses ini kita perlu menunjukkan satu unit yang boleh bergabung untuk menyelesaikan isu inilah. Dan saya rasa dengan satu pasukan khas ini dan pentadbiran tanah menjadikan urusan pengeluaran hak milik sambungan ini adalah satu KPI, perkara ini boleh diselesaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, sekian sudah bual bicara topik tanah kita pada hari ini. Diharapkan semoga paparan pada hari ini dapat memberi manfaat pada kita semua. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Puan Cik Nolaili atas penjelasan-penjelasan yang telah diberikan sepanjang program ini bersiaran dan sudi meluangkan masa pada pagi hari ini. Dan kami memohon maaf jika ada salah dan silap. Akhir kata, salam hormat dari saya dan semoga kita akan bertemu lagi pada sesi bual bicara topik tanah yang lain. Assalamualaikum.